Hello, tuan-tuan pelabur dan peniaga. Maklumat dan perkhidmatan analisis berhubung dengan anda sistem Guru Markets. Mari kita mulakan dengan data umum tentang syarikat. Mari lihat setiap parameter dengan lebih terperinci di bawah. Jika anda mahu, anda boleh menghentikan video itu. Kami mencadangkan agar anda melihat dengan lebih dekat setiap parameter perbadanan berkenaan. Kita akan melihat petunjuk asas semasa syarikat. Walmart Inc. Tikar WMT. Ulasan ini dibuat menggunakan maklumat semasa pada 17 Mei 2025. Mengikut klasifikasi Guru Markets, organisasi Walmart Inc. tergolong dalam subkategori Retail Product. 35 organisasi mengambil bahagian dalam penilaian yang cukup mewakili. Keputusan untuk syarikat berkenaan ialah 0.5 daripada 10 mata. Skor purata bagi subkategori ialah 1 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam keseluruhan pasaran saham kami secara keseluruhan, kita melihat bahawa skor purata bagi pasaran saham S secara keseluruhan ialah 1.9. Berbanding skor 0.5 untuk syarikat Walmart Inc. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Walmart Inc. dan saham subkategori, kita melihat bahawa sepanjang 12 bulan lepas saham Walmart Inc. menunjukkan perubahan sebanyak 64.1%. 46.4% menentang perubahan harga dalam subkategori. Ini tidak membuktikan apa-apa secara muktamad, tetapi ia adalah fakta yang perlu diambil kira. Permodalan pasaran syarikat Walmart Inc. berjumlah $785.92 bilion. Dengan huruf besar subkategori $1,472 bilion. Walmart Inc. membentuk bahagian sebanyak 53.377% dan merupakan peneraju utama subkategori. Nilai buku syarikat ialah $90.4 bilion. Huruf besar buku subkategori ialah $186 bilion. Walmart Inc. menyumbang 48.524%. Setelah membandingkan saham pasaran dan permodalan baki, kita melihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki Walmart Inc. dalam subkategori dalam kes penilaian permodalan pasaran ialah 53.377%. Nilai buku ialah 48.524%. Ini adalah 9% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Penilaian bahagian pasaran syarikat dan nilai buku subkategori, buruk, tolak satu mata. Syarikat yang dikaji mempunyai hutang sebanyak 72.311 bilion. Liability hutang kepada permodalan buku membentuk 80% daripada modal. Penilaian tahap hutang syarikat boleh dilalui kosong mata. Nisbah nilai pasaran kepada keuntungan syarikat ialah 41.8. Dengan purata dalam subkategori 39.9, ini adalah 5% lebih tinggi daripada purata dalam subkategori. Penilaian nisbah harga pasaran kepada keuntungan syarikat berbanding dengan organisasi dalam subkategori boleh dilalui kosong mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah 18.817 juta. Unjuran keuntungan untuk 12 bulan akan datang dijangka $23.4 bilion. Ini adalah 24.4% lebih daripada sekarang. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan subkategori baik 0.5 mata. Nisbah nilai kepada hasil syarikat ialah 1.1. Purata dalam subkategori 1 adalah 10% lebih tinggi daripada subkategori. Penilaian nilai pasaran kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui kosong mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah 685,010 juta.
Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang di jangka 819,180 juta. Ini adalah 20% lebih daripada sekarang. Penilaian jangkaan penunjuk hasil masa depan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Marginality ialah 2.7%, dengan purata dalam subkategori 2.4%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 0.3%. Penilaian keuntungan jualan berbanding dengan prestasi syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Bahagian syarikat dalam bilangan pekerja dalam subkategori ialah 52.921%. Ini adalah 1% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Dan fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan harga saham syarikat Walmart Inc. kemungkinan besar ke arah penilaian semula. Jumlah modal setiap pekerja organisasi adalah sama dengan $374,000. Manakala untuk subkategori ialah $371,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 0.8%. Penilaian jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Keuntungan syarikat bagi setiap pekerja ialah $9,000. Purata subkategori $9.30. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 4%. Penilaian keuntungan setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah $326,000. Dalam subkategori $382,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 17%. Jualan setiap penilaian pekerja berbanding dengan angka subkategori boleh dilalui 0 mata. Jumlah urus niaga pendek sepadan dengan 1.1%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 1.8%. Ini adalah penunjuk kemungkinan risiko skuis pendek. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 60% bagi syarikat Walmart Inc. Bagi subkategori, tahap RC 14 ialah 60%. Berpotensi, sekuriti subkategori dinilai lebih kurang sama dengan saham syarikat Walmart Inc. Penilaian saham sebenar syarikat adalah lebih kurang $98.25. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $109. Perbezaan antara harga semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 11%. Mari pergi ke jadual pesanan yang tersedia, pautan dalam komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat secara terbuka musim ini oleh sistem maklumat penilaian Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan keputusan penilaian saham syarikat Walmart Inc. Sistem maklumat dan rujukan Guru Markets keputusan dibuat. Jangan buka perjanjian, kerana video ini adalah ulasan. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan Guru Markets.